Banyak kabel kat pasaran sekarang ni, kalau kita beli, charge, seminggu je dia masuk cantik, lepas tu dia dah jadi slow. Tapi kalau korang nak hantar kabel yang berkualiti, korang mungkin boleh cuba Bolt kabel transformer ni. So kalau korang tengok dekat sini, dia ada logo transformer. Okay, kepala dia ni alloy dan zinc, so dia memang berkualiti. Dan kalau korang tengok kabel dia Bolt kabel, dan dia boleh support sampai 100 watt fast charging. Untuk ini korang boleh tengok dia ada 3 kepala. Untuk Type C, Micro dan juga Apple. Kita juga ada Apple sahaja, dan kita juga ada Type C sahaja. Okay, so jom kita test triple kabel ni dulu. Korang tengok boleh masuk super charging. Memang laju super charging. Okay, kita test dekat satu lagi phone. Ni Xiaomi. Xiaomi boleh dapat Mi Turbo Charge babe, maximum. Laju gila. Alright, so ni kabel 3. Dan ni pula untuk kabel 1 iaitu Type C. So jom kita test. Korang tengok dapat super charging juga. Dan dekat Xiaomi dapat Mi Turbo Charge. Memang padu lah babe. So korang tengok kabel ni agak panjang. Dia ada 1 meter dan 2 meter. So korang boleh pilih lah mana satu yang sesuai dengan korang. So kalau kabel korang asyik rosak, mungkin korang boleh cuba Bolt kabel macam ni. Check out dekat beg kuning di bawah.